Korang perasan tak? Orang zaman dulu berperang untuk pertahankan negara masing-masing. Orang zaman sekarang berperang dengan gaya hidup sendiri. Kita sekarang ni hidup dalam dunia yang kelihatan kaya tapi sebenarnya penuh dengan hutang. Dan yang lebih menakutkan, kebanyakan kita tak sedar pun. Kita sedang bekerja keras bukan untuk hidup senang, tapi untuk membayar gaya hidup yang kita bina atas angin. Hai guys, selamat datang ke Surya Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bincangkan topik yang agak berat tapi ramai orang buat sambil lewa je. Bila gaya hidup jadi punca hutang? Dengar macam perit, tapi benda ni korang kena hadap. Kita akan bincangkan psikologi di sebalik benda ni dan macam mana nak keluar dari masalah ini. So, make sure korang tengok sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Zaman dulu, tanda kekayaan ialah tanah dan emas. Hari ni, kekayaan bukan lagi tentang apa yang kau miliki, tapi apa yang korang nampak kau miliki. Menurut laporan oleh Bank Malaysia 2023, lebih 47% rakyat Malaysia berumur 25 hingga 40 tahun mempunyai hutang kad kredit yang tidak dibayar sepenuhnya setiap bulan. Bukan sebab diorang ni tak mampu nak bekerja, tapi sebab mereka cuba mengekalkan satu imej kemewahan yang tak wujud. Lagi-lagi zaman media sosial ni, kita dah tak kejar kestabilan, kita kejar persepsi orang. Kereta bukan sekadar pengangkutan tapi simbol status. Beg tangan bukan sekadar keperluan tapi lambang siapa kita dalam hierarki sosial media. Dan syarikat-syarikat besar tahu kelemahan ini. Dorang cipta iklan yang membuatkan kita rasa tak cukup. Upgrade now. Treat yourself. You deserve it. Semua ni bukan sekadar tagline. Ia adalah manipulasi psikologi. Pakar psikologi keuangan menyebut fenomena ni sebagai lifestyle inflasi. Setiap kali pendapatan naik, perbelanjaan naik sama atau lebih tinggi. Satu kajian oleh Harvard Business Review 2021 menunjukkan bahawa otak manusia mempunyai satu reward loop yang sama antara membeli barang baru dan menerima pujian sosial. Maksudnya, bila kau beli iPhone baru, dopamin dalam otak kau naik seperti orang yang baru menang judi. Dan dari situlah bermulalah perangkap halus ni. Gaya hidup naik sedikit demi sedikit. Kopi RM15 jadi normal, baju branded jadi keperluan. Dan lama kelamaan, kau bukan hidup dengan pendapatan tapi hidup dengan hutang masa depan. Sekarang ni, jom kita masuk lebih mendalam. Adakah semua ni kebetulan atau sistem memang diciptakan supaya kau terus berhutang? Korang tengok sendiri dunia keuangan moden. Pinjaman peribadi diiklankan sebagai jalan cepat ke impian. Kad kredit menawarkan ganjaran setiap kali kita berbelanja. Buy now, pay later memberi ilusi mampu milik walaupun sebenarnya benda tu mahal nak mampus. Menurut Federal Reserve, pada tahun 2024, jumlah hutang pengguna Amerika telah mencecah lebih 17 trilion dolar yang tertinggi dalam sejarah moden. Sementara di Malaysia, laporan AKPK menunjukkan lebih 30% individu yang datang untuk bantuan keuangan adalah kerana gaya hidup melebihi kemampuan. Jadi, sistem ni direka untuk menjadikan kau berhutang sampai mati. Ada satu fakta menarik menurut Journal of Behavioral Economics. Manusia lebih takut untuk FOMO daripada kehilangan wang sebenar. Inilah sebabnya ramai sanggup berhutang demi menjaga imej sosial. Dalam dunia digital, perbandingan berlaku setiap saat. Kawan post gambar melancong, kita rasa ketinggalan. Influencer tunjuk kereta baru, kita mula rasa hidup kita biasa-biasa je.
Dan untuk menutup rasa kekurangan tu, kita beli sesuatu bukan sebab perlu, tapi sebab kononnya nak rasa setara. Masalahnya, kepuasan tu cuma tahan beberapa hari. Yang kekal hanyalah hutang yang makin menimbun. Ini akan cerita sesuatu yang lebih besar, iaitu financial anxiety loop, di mana tekanan melahirkan impuls, dan impuls ni melahirkan lebih banyak perbelanjaan untuk lari dari tekanan itu sendiri. Dan ini menyebabkan stres sebab hutang. Sebabkan dan stres, korang mula beli barang untuk tenangkan diri. Lepas tu hutang bertambah lagi. Dah stres semula. Pusing-pusing tu je. Sebuah laporan oleh American Psychological Association menunjukkan lebih 65% individu yang berhutang mempunyai simptom kebimbangan yang kronik. Korang tak boleh nak lawan sistem, tapi korang boleh faham permainan ni. Caranya senang je. Pertama, bezakan antara nampak kaya dengan betul-betul bebas. Kekayaan sebenar bukan kereta atau rumah yang besar. Ia ialah ketenangan bila bangun pagi tanpa fikir bil yang perlu dibayar hari ini. Kedua, mula ukur nilai hidup dengan masa, bukan barang. Tanya diri kau tu, berapa jam aku perlu bekerja hanya untuk beli benda ni? Kalau sesuatu mengambil masa hidup kau yang terlalu lama, ia bukan pembelian, ia satu pengorbanan. Ketiga, bina sistem, bukan disiplin sementara. Disiplin boleh hilang, tapi sistem kekal. Automatikan simpanan, bataskan limit kredit kad, dan paling penting, elakkan perbandingan sosial. Ada satu kata menarik dari seorang penulis keuangan yang terkenal, Morgan Housel, penulis buku The Psychology of Money. Kekayaan sebenar bukan tentang apa yang kau beli, ia tentang apa yang kau perlu beli. Hari ni, dunia tak lagi menilai manusia dengan moral, tapi dengan harta yang kelihatan. Jadi, sebelum kau beli sesuatu yang tak perlu, tanya diri kau satu soalan. Adakah aku miliki gaya hidup ni? Atau gaya hidup ni yang sedang miliki aku? Kerana dalam dunia moden, hutang bukan lagi angka di kertas. Ia adalah bentuk perhambaan baru yang datang dengan senyuman dan diskaun istimewa. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang berminat nak belajar trading secara percuma, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.